Kami berada jauh di dalam Everglades. Ia sangat menakutkan. Ini akan menjadi rumah kami untuk 24 jam akan datang kerana kami akan menghabiskan sepanjang hari di sini. Dalam air ini terdapat banyak ikan. Ada buaya di mana-mana. Jauhkan diri, jauhkan diri. Saya ada parang. Dia baru sahaja makan sesuatu. Saya dapat ikan. Ikan dah kena. Buaya sedang datang ke arah saya. Itu dia. Itu yang paling cantik yang pernah saya lihat. Oh, apa tu? Saya tak bergurau. Memang ada ikan gergaji di sini. Ada macam belut atau sesuatu di situ. Yang kedengeran hanyalah bunyi buaya. Kamu boleh nampak mata mereka berkilau di terusan itu. Ya Allah, tengok sana. Ya Allah, kamu nampak tak? Kita dah dapat satu. Apa khabar BFP Nation? Selamat datang kembali ke satu lagi video yang hebat kawan-kawan. Hari ini kami berada jauh di dalam Everglades, Florida. Ini adalah tempat paling menakutkan di Florida. Penuh dengan buaya, ular sawah, beruang, puma, buaya air masin. Dan senarainya terus berlanjutan. Tempat ini sangat menakutkan, tetapi ia dipenuhi dengan banyak ikan. Jadi ini akan menjadi rumah kita untuk 24 jam akan datang kerana kita akan menghabiskan sepanjang hari di sini dan kita akan lihat ikan-ikan menarik apa yang boleh kita tangkap sambil mengelak haiwan-haiwan berbahaya ini. Kita berada di sebuah terusan yang saya tak pernah pergi sebelum ini. Ia adalah sebuah pintu air kecil. Tempat ini nampak sangat menarik. Dan saya pilih tempat ini untuk cabaran kerana sebaik saja saya sampai, apa yang saya nampak hanyalah buaya dan ikan. Jadi ia akan jadi sangat seronok kawan-kawan. Seperti yang saya katakan, kita akan habiskan sepanjang hari di sini. Saya tak pernah buat video seperti ini di mana kita habiskan 24 jam penuh di satu tempat. Dan harapnya kita dapat tangkap banyak ikan menarik dan berbaloi. Dan ya, ia akan jadi sangat berbahaya kawan-kawan. Saya beritahu sekarang, Everglades, Florida bukan tempat main-main. Anda tak mahu main-main di sini. Maksud saya, hanya berada di sini, suasananya memang menyeramkan dan menakutkan. Saya tak tahu macam mana nak jelaskan, tapi ada seekor buaya besar di sini menunggu kami sebaik sahaja kami sampai. Dia masih ada dalam semak. Ya, dia memang ada di situ. Dia langsung tak takut dengan kami. Jadi nampaknya kita ada tetamu untuk video hari ini. Ada alligator di mana-mana. Ada puma dalam hutan. Kami nampak kesan puma, kesan beruang. Dan ya, macam saya cakap tadi, tempat ni memang menakutkan. Tapi dalam air ni ada banyak ikan. Banyak ikan cichlid. Korang tahu Everglades, Florida memang penuh dengan ikan aquarium. Memang menarik. Kami selalu dapat ikan yang menarik di sini. Kami guna perangkap ikan, kami ada jaring. Dan sebenarnya kami nak buat pertandingan 1 lawan 1. Saya lawan teman wanita saya, Helen. Kalau korang tengok kat belakang tu, ada arus besar yang melalui Everglades. Saya tak pernah nampak tempat macam ni. Jadi saya rasa kita patut buat macam ni. Saya akan letak perangkap ikan kat sini dan Helen akan letak perangkap ikan kat sebelah sana. Lepas tu kita tengok mana satu yang lebih berkesan. Dan kali ni kami dah bersedia, okey? Kami jauh dalam Everglades. Memang menakutkan. Banyak benda yang boleh membunuh kita kat sini. Jadi saya ada parang dan ini akan lindungi kita. Lindungi kita dari apa? Seekor rakun. Ya Allah, dia datang. Tengok tu. Ya Allah, hey, jangan dekat. Jangan dekat, aku ada parang. Ya Allah, dia tak dengar. Oh, dia semakin dekat. Aku kata, undur. Kenapa dia tak takut? Aku rasa kita patut takut. Sebelum kita letak perangkap ikan ni, kita akan biarkan selama 24 jam penuh. Sebelum tu, kita akan guna jaring sekejap, cuba memancing, tengok kalau kita boleh tangkap ikan yang menarik. Lepas tu, baru kita letak perangkap ikan ni. Baiklah, kalau aku tahu satu benda pasal buaya, buaya memang tahu kat mana ikan berada. Jadi buaya ni asyik lepak kat sini. Mesti ada ikan kat situ. Jadi aku nak cuba tengok kalau aku boleh tangkap dia. Dia tengah datang ke arah kita. Besar betul buaya ni. Seram betul. Sekarang kita bergerak sikit ke bawah terusan ni dan kita nampak seekor lagi buaya. Yang ni tengah menyorok dalam pokok. Tak macam yang tadi tu. Tengok yang tu. Dia tengah berkeliaran je. Dia ingat dia siapa? Kita tinggal sekejap je. Dia dah berkampung kat tempat kita tadi. Ini tempat kita. Ha, betul tu. Korang, aku pun lupa nak bagi tahu kat tempat kita berdiri sekarang ni. Ada 2 ekor anaconda besar dijumpai kat sini lebih kurang 4 hari lepas. Anaconda. Jadi kemungkinan tu memang tak tentu. Apa-apa je boleh ada kat sini. Sekarang, masa kita bergerak lebih jauh ke bawah terusan untuk memancing, kawan buaya kecil baru kita tu cuba ikut kita. Tak. Ya Allah, kau nampak tak tadi? Dia cuba panjat naik ke atas saluran limpahan tu. Ya Allah, buaya tu memang gila. Ya, kami nampak kau. Kami bukan bodoh. Ini memang gila. Kami cuma nak memancing je. Okey, aku tahu kami belum tangkap apa-apa lagi. Itu sebab kami asyik elak buaya je. Ya Allah, dia baru makan sesuatu. Apa yang sedang berlaku ni? Dia baru makan ikan. Dia tangkap lebih banyak ikan dari aku. Kau nampak tak tadi? Ya Allah, aku dapat ikan. Ada ikan ni. Oh, ikan Oscar kecil je. Tengok tu, tengok bawah tu. Alamak, buaya tu datang ke arahnya. Buaya tu datang ke arahnya. Ya Allah. Buaya tu cuba makan ikan aku. Tengok dia tu. Kita dapat ikan Oscar.
Dia cuba rampas dari aku. Kau nampak tak tadi? Itu adalah ikan Oscar liar. Bukan hari ni kawan, ini ikan aku. Ya Allah, memang menakutkan tadi. Dia terus terkam ikan tu. Baiklah, kita kena berhati-hati kat sini. Tapi itu memang ikan Oscar liar. Corak dia cantik sangat. Dia masih anak lagi. Kita akan simpan dia ni. Mungkin nanti kita letak dia dalam kolam X dalam video hari ni. Macam saya cakap tadi kawan-kawan, Everglades memang ada banyak ikan yang hebat-hebat. Dan ini baru permulaan. Ambil tu. Tengok dia tu, dia dah kalah. Baiklah, ikan pertama yang kita simpan hari ni. Jom masukkan dia dalam baldi. Ikan pertama yang kita simpan hari ni, itu dia. Baiklah kawan-kawan, dah lebih 2 jam kita di sini. Macam saya cakap tadi, kita buat cabaran 24 jam. Maksudnya kita betul-betul akan berada di Everglades selama sehari penuh. Setakat ini, kita dah berkawan dengan seekor buaya yang agak menarik. Lepas tu, kita dah tangkap seekor Oscar yang dia cuba makan tadi. Jadi sekarang kita akan ubah sikit cara kita. Dan kita akan cuba menjalir di anak sungai ni untuk tengok apa yang kita boleh tangkap. Sebenarnya saya nak guna jalir yang saya selalu guna. Tapi korang pun nampak tadi, bila buaya tu nampak apa-apa bergerak je, dia terus cuba bunuh. Jadi saya rasa untuk lebih selamat, saya akan guna jaring kolam. Jom kita mula. Okey, kalau korang tengok kat sini, ada banyak selada air dalam air ni. Kebanyakan ikan suka tempat yang ada struktur macam ni. Ikan-ikan ni suka rumpai sebab mereka boleh bersembunyi dari pemangsa macam buaya. Jadi saya akan cuba cedok kat sini dan tengok apa yang kita boleh tangkap. Jom kita cuba. Saya cuma akan celup dan kemudian angkat masuk. Mari kita tengok apa yang kita dapat. Tadi memang cedokan yang bagus. Tengok semua benda ni. Jom kita tuang semua atas simen. Tengok. Oh, ikan. Apa tu? Oh, macam ikan bluegill kecil. Tapi dia ada warna merah sikit. Menarik juga. Tak pasti apa sebenarnya tu. Tapi itu spesies tempatan. Bukan yang kita cari. Jadi kita lepaskan dia balik. Jumpa lagi kawan. Oh yeah. Itu cedokan yang bagus. Tiada apa-apa di dalam sana. Ini sangat menakutkan di Everglades. Mari kita tuangkan dan lihat. Ayuh. Ya Tuhan. Apa itu? Lihat belalang itu. Adakah itu rumput? Ew, ia berwarna jingga. Apa ni? Saya tak pernah nampak benda macam tu. Lihat makhluk itu. Nampak tak? Banyak benda pelik di Everglades. Itu memang macam belalang jingga. Baiklah, kita biarkan dia. Ada satu lagi di sini. Ya Allah, benda-benda ni ada di mana-mana. Apa benda tu? Kawan-kawan, komen di bawah kalau anda tahu. Oh yeah. Oh, itu rumpai yang tebal di situ. Mari kita tengok. Ada apa-apa? Ya Allah, benda ni memang tebal gila. Itu warna biru ke? Tengok, itu ikan ke kat situ? Tak mungkin. Apa itu? Ya Allah, biru betul. Bro, tengok ikan ciklit tu. Ya Allah, itu ciklit Texas. Saya tak sangka ia boleh ditemui sejauh ini ke selatan di Everglades. Tapi itu memang ciklit Texas biru yang cantik, bro. Itu memang yang paling cantik pernah saya tengok. Ini memang ikan akuarium yang sangat cantik. Yang kedua untuk hari ini, kita dapat Oscar. Lepas tu kita dapat yang ni pula. Kedua-duanya Ciklit Amerika Selatan. Memang terbaik guys. Everglades memang gila. Jom masukkan ikan ni dalam baldi. Ciklit Texas yang cantik dalam baldi. Apa tu? Ya Allah, ada sesuatu yang sedang memanjat ke atas kat situ. Oh, tu dia. Mari sini. Aku rasa aku dah dapat dia. Bro, aku tak tahu apa benda tu. Aku terus dapat dia. Apa tu? Oh, ew, dia baru je sentuh aku. Aku ada sesuatu. Kau ni apa? Tunjukkan diri kau. Mana dia? Oh, ya Allah, apa tu? Tu ular ke? Oh, tu anak kura-kura. Tak mungkin. Aku hampir hilang dia tadi. Aku tak tahu apa benda tu. Aku tak boleh main capai je apa-apa kat Everglades ni. Tapi tu anak kura-kura Sasha. Oh, tengok dia ada macam duri kat badan dia. Aku tolong kau kawan. Baiklah. Jadi ini adalah kura-kura Sasha Florida. Spesies ni memang asal dari sini. Hai kawan. Oh, ya Allah, dia memang hebat. Aku nak bawa dia balik, tapi aku tak pasti sama ada itu dibenarkan atau tidak. Dan aku tak nak ambil risiko, jadi kita lepaskan dia balik. Ya Allah, ya Allah. Kau nampak tak? Dia cuma nak gigit kau. Dia betul-betul cuba nak gigit aku. Kau tahu tak, aku dah tak nak pegang kau lagi. Jumpa lagi, kawan. Baiklah semua, kami dah balik ke kawasan limpahan air. Buaya tu dah hilang, kami menang perang kawasan. Masa mula-mula aku datang tadi, ada sejuta ikan ciklit kat sini. Kau boleh nampak, satu baru je muncul kat situ. Jadi aku nak ambil jaring dan tengok apa yang ada kat sini. Kita mungkin akan jaring kat kawasan rumput ni dulu. Tengok tu. Mari kita berjaga-jaga dengan buaya tu. Ada banyak ciklet kat bawah tu. Saya tak tahu apa jenis mereka. Boleh saya dapat apa-apa? Oh ya, kat situ. Ikan. Ya Allah, tunggu sekejap. Saya tangkap salah satu macam ni dalam video sebelum ni. Rasanya lah. Tengok yang ni. Tengok ekor dia. Itu ciklet yang cantik kat situ. Saya rasa korang cakap ini macam sejenis ikan akara. Dan saya rasa korang memang betul. Memang nampak macam tu. Kalau korang kenal ikan electric blue acara, inilah dia. Memang sangat menarik. Saya pun tak tahu ikan ni ada kat Everglades. Saya dah lama tak pergi ke Everglades. Dan kita pun tak pernah sampai bahagian ni. Jadi itu satu lagi ciklet yang hebat. Kita akan masukkan dia dalam baldi. Baiklah kawan. Nah, masuk.
Korang dah kira-kira 4 jam sejak kita sampai ke Everglades, Florida. Sekarang saya rasa dah tiba masa untuk letak perangkap ikan kita. Boleh tak saya chop yang saya punya? Ya, teruskan. Yang mana satu kau nak? Saya nak yang paling awak suka. Betul ke? Ya. Okay Bella, kau tahu tak? Ambil lah, aku dah tak nak lagi. Yang ini kegemaran baru aku. Sebab kau dah pilih perangkap ikan yang kau nak, aku pula boleh pilih bahagian mana. Aku akan pilih bahagian yang tak ada buaya. Dia dah balik, tengok, nampak? Dia masih ada di situ. Aku akan lempar perangkap aku kat sini supaya tak disabotage. Oh, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan kali ini kita memang ada tali yang diikat padanya. Jadi kita tak perlu masuk ke dalam air dan dibaham buaya. Saya akan baling punya saya dekat batu-batu ini sebab di situlah semua ikan-ikan ini berada. Jom kita mulakan. Oh, ada lagi seekor akara yang saya baru tangkap tadi. Dia baru saja berenang lalu. Okey, inilah lubuk emasnya. Awak nampak tak kat bawah tu? Ia berada dalam satu celah kecil di antara banyak batu. Itu memang rezeki di situ. Okey, selamat mencuba untuk kalahkan itu. Terima kasih banyak sebab bagi saya sebelah yang dekat dengan buaya ni. Sama-sama. Sebenarnya, itulah yang paling saya takut. Saya rasa saya mungkin akan letakkannya sedikit lebih jauh. Ya, jauhkan dari buaya itu. Itu idea yang bagus. Mungkin letak betul-betul di sini. Ya, pastikan pegang tali itu supaya kita tak kehilangannya. Dah sedia? Ya. Di situ. Itu memang sempurna. Tak apa, itu memang sempurna. Itu memang betul. Oh, saya cemburu. Okey, saya memang betul-betul cemburu. Kalaulah itu perangkap saya... Saya akan letakkan itu di situ. Ya, jangan hilangkan itu. Saya akan tahu jika saya menangkap buaya kalau tali itu hilang. Betul, ya, dia mungkin akan ambil perangkap itu. Jadi kawan-kawan, kita ada 20 jam lagi di sini di Everglades. Kita akan kembali esok dan periksa perangkap ikan ini, tapi buat masa sekarang kita akan teroka beberapa tempat lagi, cuba tangkap lebih banyak ikan dan cuba elak lebih banyak buaya, ular, puma, buaya air masin, anaconda, beruang dan lain-lain. Sebenarnya saya tahu satu tempat di mana ada ikan jerung lembu air tawar dan ikan pari gergaji betul-betul dekat sini. Jadi mungkin kita akan pergi tengok tempat tu, cuba tangkap seekor. Dan ya, kita ada 20 jam lagi di Everglades, Florida. Jom kita buat kawan-kawan. Tadi kita nampak seekor kura-kura melintas jalan. Kita akan cuba selamatkan dia. Mari cuba jangan dilanggar kereta. Apa yang kamu buat, kawan? Kamu berada di tengah jalan. Tengok tu, ada lori datang sekarang. Dia mungkin dah langgar kura-kura ni. Ya Allah, kita dah selamatkan dia. Baiklah, mari kita lepaskan dia ke dalam terusan. Tak ada buaya berdekatan. Senang jadi makanan. Jangan melintas jalan lagi. Baiklah. Mari kita teruskan dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Baiklah, itu memang bukan lempeng. Sekarang kita di tempat baru. Ini satu lagi pintu air dan air mengalir deras. Harap-harap ada ikan di sini. Ya Allah, saya memang tak pandai baling benda ni. Oh, apa tu? Anak plekos kecil. Hebat betul. Oh, kecil sangat. Baiklah, 2 ekor plekos kecil. Kita takkan simpan yang ni. Mereka cuma yang biasa je. Tapi memang menarik. Oh, ada buaya baru naik kat sana. Memang gila betul. Oh, itu lebih baik. Oh, saya dapat sesuatu yang besar. Ya Allah. Mungkin itu buaya. Oh tidak, ada 3 lagi pelakos. Lihat ini. Kita tangkap 3 lagi pelakos. Okey, saya perlukan sesuatu yang lebih daripada pelakos. Lihat tu kawan-kawan, saya tak bergurau. Memang ada ikan pari gergaji di sini. Ya Allah, korang nampak tak semua buaya tu? Memang betul-betul ada beribu-ribu buaya kat luar sana. Tengok Helen, ada manatee, serious. Tengok tu. Ya Allah, ada 3 ekor. Ada banyak manatee. Tempat ni lah yang saya cakap ada jerung lembu air tawar. Kita tak ada peralatan untuk tangkap salah satu hari ni. Tapi kalau awak nak, saya datang balik dan buat video lain cuba tangkap jerung lembu air tawar. Komen kat bawah dan kita akan buat. Ada ribut nak datang, dah lewat ni. Kita mungkin kena berlindung dalam trek malam ni. Sekarang, waktu malam lah. Semua benda pelik kat Everglades keluar bermain. Jadi kita mungkin akan nampak sesuatu yang pelik. Dan esok kita akan periksa perangkap ikan kita dan harap-harap kita dapat tangkap sesuatu yang pelik dengan perangkap tu. Korang, ini memang gila. Tengok ni, kita berada di tengah-tengah Everglades. Tak ada sesiapa kat sini. Kita di jalan kosong, tak nampak seorang pun. Dan apa yang korang dengar? Cuma buaya. Dan di sinilah kita tidur malam ni. Tinggal ni. Itu semua buaya. Korang memang boleh dengar buaya bergerak kat belakang tu. Macam paya. Dan kawan kita masih ada kat sini. Saya nak ucap selamat malam kepada Snappy Senior. Tolong jaga serang kami malam ni. Okey. Rasa nak tidur lena. Tahu dia ada betul-betul kat situ. Bila makin gelap, suasana jadi makin menakutkan dan cepat terasa. Inilah tempat kita bermalam malam ni. Baiklah semua, sekarang dah malam. Saya rasa memang dah terasa sangat yang kita berada di tengah-tengah Everglades waktu malam. Saya tak pernah buat macam ni sebelum ni. Serius, apa yang korang dengar cuma bunyi buaya. Korang boleh nampak mata mereka berkilat dalam terusan tu. Dan sekarang ni ada ribut besar tengah datang. Kita akan suluh lampu ke dalam air sekarang. Saya nak tengok apa yang kita boleh nampak waktu malam. Kelakar juga. Satu-satunya orang yang kita jumpa kat sini sekarang hanyalah pemburu ular sawa. Tapi jom kita tengok. Kalau kita boleh nampak ikan dekat batu-batu ni. Nampak tak? Ada 2 ekor ikan kat situ. Ikan apa tu? Nampak macam Jack Dempsey atau apa-apa je lah. Alamak, jaring aku besar sangat. Ya, dia dah terkejut. Ya Allah, ribut nak datang. Korang dengar tak? Tu satu.
Oh, aku rasa aku dah dapat dia. Apa tu? Ada ikan keli kecil atau apa-apa je lah. Oh ya, tengok tu. Kita betul-betul dapat tangkap ikan korang. Ribut makin kuat sekarang ni. Ini mungkin satu-satunya ikan yang kita boleh tangkap malam ni. Aku harap kita boleh memancing banyak waktu malam, tapi ada ribut petir yang teruk. Tapi yang ni nampak macam ikan keli pictus kecil. Kita pernah tangkap ikan ni sebelum ni. Memang menarik. Kita akan letak dalam kotak ais. Ya Allah, tengok sana. Ya Allah, kau nampak tak? Okey, kita kena pergi. Lari. Ya Allah. Okey, ikan keli dah masuk dalam kotak ais. Nampaknya tak ada lagi memancing malam ni. Kita akan berehat. Helen pun tak bawa baju tukar. Kita cuma bawa trail mix dan sebotol air. Harap-harap cukup untuk kita bertahan malam ni. Dan kita jumpa korang esok bila kita ambil perangkap ikan ni. Selamat pagi, cantik. Selamat pagi. Kamu tidur macam mana? Saya tidak tidur. Apa yang saya dengar hanyalah buaya mengerang dan bunyi ngauman. Tak pasti sama ada itu harimau kumbang atau tidak. Tapi Helen, siapa yang kamu rasa akan menang? Apa yang kamu rasa kamu tangkap dalam perangkap ikan kamu? Saya nak teka anak buaya, anak harimau kumbang, anak beruang. Jadi kawan-kawan, sekarang sudah pagi esok. Kita akan periksa perangkap ikan sekarang dan kemudian kita akan terus balik rumah. Okey, kami tak bawa pakaian langsung, kami tiada air, kami betul-betul tiada makanan dan kami memang nak balik rumah. Jadi harap-harap perangkap ikan itu berbaloi. Kalau kita tak dapat apa-apa, memang kecewa. Jadi mari kita tengok apa yang kita dapat. Baiklah, saya tak nampak snappy senior, itu petanda baik. Tapi saya memang perlu dapatkan air juga. Jadi, Agak meragukan. cukup ke air tu? Tak apa. Perangkap saya ada di situ. Betul-betul tempat kita tinggalkan. Tak ada buaya. Baguslah. Oh, saya baru nampak ikan timbul kat situ. Dalam perangkap tu. Ada ikan dalam perangkap. Okey, itu petanda baik. Anak harimau kumbang. Anak harimau kumbang. Itu perangkap saya. Ya Allah. Ada belut ke dalam tu? Macam ada belut atau sesuatu dalam tu. Banyak ikan. Awak nampak tak? Tengok ekor dia kat situ. Ya Allah, kita dapat belut. Ya Allah, macam belut paya Asia. Bro, ada banyak ikan dalam perangkap tu. Ya Allah, ada 2 ekor belut. Itu belut api ke? Tak sangka kita dapat belut api korang. Tengok tu. Ada anak penyu. Helen, aku menang. Anak penyu. Tengok ni. Siapa yang buat perangkap ni? Tengok perangkap ni, Helen. Aku buka zip tapi masih tertutup. Okey, biar aku ambil pisau. Aku letak dulu dalam air. Korang, perangkap kita memang juara. Tengok saiz belut api tu. Besar gila. Aku dah ambilkan pisau untuk dia. Bisa betul, Dimi. Itu saja yang kita ada. Macam itulah. Saya nak ambil belut api dulu. Jom kawan. Ya Allah, saya dapat dia. Tengok tu. Belut api yang cantik. Hebat betul korang. Dan kita juga dapat benda ni. Belut yang jauh lebih hodoh. Yang saya memang tak peduli pun. Saya benci benda ni. Ya Allah. Kau ni makhluk yang menjijikkan. Keluar dari perangkap tu. Tak nak. Dia tak mahu sertai BFP Nation. Dia memang takkan sertai BFP Nation pun. Aku nak buang dia balik. Keluar. Pergi. Ya Tuhan, lihat benda tu. Baiklah, baki ikan yang lain saya akan masukkan dengan cepat sebab mereka dah lama di luar air. Kita ada beberapa ikan ciklit mayan. Ya Tuhan, seekor jaguar gergasi. Ada juga beberapa ciklit lain di situ. Mari kita tengok. Lihat, kura-kura kecil. Ya Tuhan, anak kecil saja. Comelnya dia. Ada alga atas cingkrang dia. Ya Allah, kita patut pelihara dia. Dia sangat comel. Kita ada yang ini, seekor ciklit mayan. Menjijikkan. Kita akan lepaskan dia semula. Apa lagi yang kita ada? Ya Tuhan, kita ada satu lagi akara. Cantik juga yang itu. Itu satu lagi yang besar. Kita ada seekor tilapia. Lepaskan tilapia itu semula. Seekor jaguar gergasi. Kebelakangan ini kita banyak tangkap jaguar gergasi. Itu bermakna kita memang dah ada banyak jaguar gergasi. Jadi sejujurnya saya akan lepaskan yang ini semula. Tapi memang menarik. Tengok warna ungu pada dia. Ikan yang cantik. Jumpa lagi kawan. Apa lagi yang kita ada di sini? Oh, kita ada seekor ikan keli hoblo kecil. Tapi kita tak nak dia, kita akan lepaskan dia juga. Apa pula ni? Ya Allah, apa tu? Tengok warna pada ciklit tu. Macam pelangi betul. Apa ni? Saya tak pernah nampak macam ni. Memang macam pelangi korang. Memang sangat menarik. Itu satu lagi ke? Tunggu, mungkin kita dapat 2? Oh, tidak. Jack Dempsey. Memang menarik. Kita dapat barang-barang yang bagus di sini korang. Memang hebat. Perangkap ikan tu memang berkesan. Sekarang ada perangkap Helen pula. Korang tahu tak? Jom kita tengok sekejap. Pastikan Snappy Senior tak ambilnya. Dia ada di situ. Ya Allah, dia ada di tempat dia. Dia masih di sini korang. Sekarang tiba masa untuk perangkap ikan Helen. Kita ada baldi baru di sini. Aku akan isi air sekejap. Dengan berhati-hati. Snappy Senior ada di situ. Oh Tuhan. Oh, okey. Lihat dia. Dia sedang memerhatikan kamu. Baiklah, perlahan dan berhati-hati. Inilah saat penentu. Saat penentu. Cepat dan berhati-hati sebelum buaya ambil. Oh Tuhan. Saya nampak banyak ikan Helen.
Oh Helen, ya Tuhan, adakah itu belut api? Tidak, kau tak buat begitu. Saya pun dapat satu juga ke? Ya, kau dapat. Perangkap kau kendur. Ya Tuhan, kau tangkap banyak ikan. Apa yang kau dapat? Ya Tuhan, ada banyak sangat. Ada banyak ikan dalam tu. Aku akan tolong Helen periksa dengan cepat. Ya ampun, ya Tuhan. Apa jadi dengan yang ini? Tengok muka dia. Dia macam dah tak ada harapan ke? Okey, aku rasa kita lepaskan dia balik. Maaf ya. Macam mana kau buat macam tu? Tengok ni. Sebab aku ni profesional. Ya Allah. Seekor Cichlid Texas, Jack Dempsey dan seekor Akora. Itu dah 3 di situ. Seekor Pink Convict. Kau ada? Okey, kau mesti bergurau. Seekor Pink Comet betina. Tengok warna oranye tu. Seekor lagi Mayan. Seekor lagi Texas yang cantik. Kita simpan dia. Seekor lagi Akara. Bro, aku langsung tak tahu. Dia datang. Oh, undur ke belakang. Macam mana kalau kita bagi dia seekor ikan sebagai tanda damai? Kita ada seekor lagi, Mayan. Mari kita percepatkan saja. Seekor lagi Akara. Ya Allah, dia hilang sayang. Aduh, mari kita bergerak ke sini. Saya rasa saya nampak 2 belut api. Ya, saya rasa mereka 2 yang berbeza. Saya akan masukkan saja mereka. Helen, awak tangkap 2 belut api. Jadi saya menang. Ya. Itu 2 kali ganda lebih banyak daripada yang awak dapat. Ya Allah, kita hanya akan tuang mereka masuk. Ada begitu banyak ikan di sini. Apa lagi yang kita ada? Oh, tak mungkin. Tengok, awak pun tangkap satu macam ni. Saya pun tangkap satu juga. Cichlid pelangi. Tengok berapa banyak ikan yang awak tangkap. Awak juga tangkap seekor udang kara air tawar kecil di situ. Memang hebat. Banyak yang boleh disimpan dalam perangkap ikan tu. Tempat baru yang sangat luar biasa. 24 jam di dalam Everglades, Florida di tempat baru ini. Kalau dia nak datang balik ke sini untuk video lain, turun ke bawah dan beritahu saya. Komen siapa yang anda rasa menang dalam cabaran perangkap ikan 1 lawan 1. Okey, kita berdua tangkap belut api. Awak tangkap 2, saya tangkap 1. Jadi saya rasa saya menang kan? Saya juga tangkap anak kura-kura. Saya tangkap belut paya Asia. Ya Allah, itu buaya tu. Tengok dia. Apa yang tak kena dengan dia? Syukur kita nak pergi. Saya dah tak tahan dengan dia. Dia menakutkan saya. Kurang, rasa seronok sangat bila dah balik rumah. Itu memang 24 jam yang panjang, tapi kita berjaya dan kita tangkap ikan yang sangat bagus. Jadi sekarang kita singgah di kolam X untuk lepaskan Oscar tu. Lepas tu kita akan balik rumah dan tambah ikan-ikan lain ke kolam belakang rumah saya. Jom si kecil, kau akan pergi ke rumah baru kau. Okey semua, dah lama kita tak tunjuk kolam X. Inilah dia. Tengok, semua ikan naik sekarang. Semuanya sihat dan membesar. Kita akan terus tambah Oscar yang satu lagi ke dalam kumpulan ni. Ya Allah, relax lah. Okey kawan, masuklah ke kolam X. Sekarang masa untuk balik rumah dan masukkan ikan-ikan lain ke dalam kolam saya. Kita tangkap 3 belut api yang sangat besar. Saya memang teruja tentang tu. Jom kita mulakan. Okey semua. Sekarang kita berada di rumah saya dan saya ada sesuatu yang sangat menarik untuk tunjuk pada korang yang saya rahsiakan selama ni. Betul-betul di belakang saya ni ialah bilik ikan. Mestilah, korang pun dah tahu tu. Dan kalau kita tengok kat dalam ni, korang boleh nampak sebenarnya dah siap untuk akuarium ikan. Memang teruja sangat. Tapi ada satu lagi benda yang saya belum tunjuk pada korang. Kat sini ialah kolam baru yang saya beli. Sebenarnya saya beli 2 kolam ni baru-baru ni dan saya dah pasang semuanya. Dan kolam-kolam ni akan jadi kolam kuarantin yang baru, okey? Jadi bila kita tangkap ikan dari alam liar, kita akan letak dulu kat sini untuk pastikan ikan tu tak ada sebarang penyakit. Dan lepas kita rawat dan pastikan ikan tu sihat, barulah kita akan masukkan ke dalam kolam sebenar kita. Jadi yang ni sebenarnya berkapasiti 300 gallon. Jadi kita boleh letak banyak ikan kat sini. Sebenarnya kita boleh letak apa saja yang kita nak. Dan kat dalam penyejuk ni ada semua ikan yang kita simpan dari Everglades. Korang boleh nampak kita siap ada seekor kura-kura kecil kat sini. Kita ada 3 belut api yang besar, beberapa ikan Cichlid Texas dan beberapa ikan lain yang memang menarik. Lepas semuanya dah sihat, belut api tu memang akan masuk ke kolam depan bersama belut api yang lain. Saya rasa sekarang kita dah ada lebih dari 10 ekor, memang gila. Jadi mula-mula kita akan masukkan semua cichlid yang kita tangkap. Kita terus masukkan sekarang. Itu dia. Dan sekarang inilah saat yang kita semua tunggu-tunggu. Okey, kita ada 3 belut api. Saya rasa ini macam rekod, 3 belut api dalam 1 hari. Sejujurnya, kita dapat seekor kura-kura kecil yang akan kita masukkan ke dalam kolam ini. Itu dia, kita dapat 1. Nah, itu 1. Oh, memang menarik. Oh, kita dapat 2. Itu dia. Yang kedua, semuanya lebih kurang sama saiz. Mungkin mereka dari keluarga yang sama. Sebenarnya, itu nombor 2. Dan yang terakhir, saya rasa ini yang paling besar. Wow, tengok sirip dia tu. Dia ada hujung sirip berwarna jingga. Saya tak pernah nampak macam tu sebelum ni. Oh ya, itu dia. Baiklah, kita dapat belut api ketiga dan terakhir. Kita akan masukkan ke dalam kolam. Yang itu cantik. Tengok tu. Wow, memang menarik. Dan sekarang, untuk acara kemuncak, kita ada anak kura-kura kecil yang akan kita masukkan ke dalam kolam ini. Baiklah, kita akan letakkan di atas batu ni dan dia akan masuk ke dalam kolam bila-bila masa dia nak. Tapi itu memang gila kawan-kawan, 24 jam di dalam Everglades, Florida. Kalau korang nak tengok bahagian kedua, apa yang korang perlu buat? Cuma scroll ke bawah, tinggalkan like kalau korang suka, langgan di bawah. Jumpa korang di video seterusnya. Bye dulu!